Bagi korang yang tengah mencari setup jigging geng, nak pakai Shimano Stella, hari ni masuk lagi kat kedai kita yang condition dia cantik macam baru ni guys. Hari ni kita ada Shimano Stella SW saiz 4000 HG tahun 2020 guys. Hari ni kita buat set combo sekali dengan rod Yamato Dark Poison dan sekali dengan tali. Semua satu set. Harga dia memang boleh dengar guys. Kalau korang beli baru harga dia agak keras, tapi ni second hand memang mampu milik guys. Jadi untuk rod baru, tali baru. Rod yang kita bagi ni rod Yamato Dark Poison tahun 2026. Spike panjang 6 kaki 3, PE 13. Kalau korang nak buat main jig weight dia 80 gram hingga 300 gram. Kalau nak buat main bottom, batu maksimum untuk rod Yamato Dark Poison PE 13 500 gram. Dan section rod Yamato ni one piece guys. Dan datang siap dengan cincin Fuji. Jadi kita tunjuk mesin dahulu guys. Korang boleh tengok dia punya condition mesin. Memang cantik guys. Cala sikit-sikit je, tak nampak pun. Kalau korang nampak cala, korang boleh bulatkan. Cala ni sikit-sikit je. Yang ni saiz 4000 HG. So mana yang nak main tenggiri ke, Barakuda, GT, DT, semua boleh. Tak ada masalah. Siap dengan bag dia, siap dengan kotak dia. So kita jual set guys. Set harga dia 2600, harga boleh nego. Untuk rod, design dia memang cantik lah. Korang boleh tengok combination Shimano Stella dengan rod Yamato Dark Poison. Tangkok kayu atas, EVA bawah, ada tulisan Yamato sini. Dan rod Yamato Dark Poison ni, kalau korang tengok dekat sini, dia ada Safe Energy Blank dengan More Jig Action. Safe Energy Blank ni maksud dia, korang jig cuma mengeluarkan 50% saja tenaga korang. Bukan 10%, bukan 5%, tapi 50%. So kalau kata korang jig 4 jam, 5 jam tu tak adalah penat. Sebab action rod Yamato Dark Poison ni, kalau korang tengok depan dia, depan lembut guys. Nampak tu? Depan lembut. Jadi kalau korang nak jig tu, tak payah nak keluarkan action yang lebih lah. Relax-relax je, tapi ikan still makan. Korang punya jig tu bergerak secara natural. Lepas tu dia ada more jig action. Walaupun korang relax, jignya bergerak secara natural. Ada main lah. So itu untuk rod. Untuk tali pula guys, tali kali ni kita bagi tali Yamato saiz 30 LB. Actually korang boleh pilih nak berapa pound. Tapi kalau kata suggestion untuk mesin saiz 4000, 30 LB memang cun. Masuk 200 meter. Untuk 30 LB, Yamato punya brand, diameter dia 0.23, meter dia 12 sulaman benang, potong air, potong angin, dan yang paling penting tali Yamato ni tak serap air. Lepas tu kalau korang tengok sini, dia punya lembut tu macam 10 LB je guys. Nampak? Tali lembut, sensitivity dia memang tinggi. Jadi harga satu set ni cuma 2600 saja, harga boleh nego. Kalau korang berminat nak beli set ni, screenshot je whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita. Alamat dekat atas tu, Orchid Tackle and Aquarium Kelang Selangor. Berminat korang DM je. Action rod Yamato Dark Poison kali ni guys, korang boleh tengok betapa liatnya rod ni nak tarik kerapu. Korang tengoklah kejap lagi berapa besar kerapu ni yang dia tarik menggunakan rod Yamato Dark Poison. Woi, 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 bos. Angkat video. Tengah, potong. Okey. Woi, nak masuk ke tak, bos? Oseh. Woi. Lawan, iya, pasukan. Lihai. Woi, nah. Ya. Boron.